Dadah. Dadah. Ya. Okey kawan, dan akhirnya kita dah sampai di Tarempak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Ini hampir jam 12.30. Ni kita bersama Pak Kades juga ni. Kita hari ini akan ke Tarempak kawan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan ajakkan kawan untuk menyeberang laut dari Desa Kuala Maras menuju ke Tarempak, pusat Kabupaten Kepulauan Anambas. Kita menggunakan kapal ini. Dia mana ni? Dia mana tu? Ada tempat kosong lah tu. Mak. Enggak, ready. Lumayan penuh penumpang lah. Allahu Akbar. Ada tempat kosong tak belakang tak? Pak anak aja. Oh. Duduk mana, duduk bawah aja, duduk bawah aja. Duduk dengan Pak Kodak bang. Ha? Apa? Kodak. Kodak. Dah lama tak dengar bahasa kodak. Ni sebentar lagi kita akan berangkat. Kita akan menempuh waktu kurang lebih 4-5 jam baru sampai ke Tarempak, Kabupaten Kepulauan Anambas. Ni sebentar lagi kita akan melepas tali. Malam ni payung puluh, tak payung puluh. Ada besi ke lah. Dengar bang. Dengar bisa. Ni agak minta. Ni penumpang-penumpangnya ni. Oh, dah kami ni nak beramai-ramai ni. Transporter Kuala Maras ni. Betul. Bawah lah ikut anu pula apa? Ramai penonton hari ni. Ah, tu Banando ah. Limau. Ni kita sama pemuda-pemuda Kuala Maras yang akan bertanding hari ni. Ni keeper ni. Duduk mana bang? Tawan awak. Tu Bang Jimmy lah. Oh, kita memang pandai kau nak kal. Kucing nyaring ikut kita berangkat. Dah pergi lah? Dah pergi? Oh, kau mana? Dah mati kita. Oh. Ni kita dah mulai berangkat. Tu. Dadah. Dadah. Ya. Ini kita jam 8:05. Dah mulai berangkat dari Desa Kuala Maras. Ini kemungkinan 4-5 jam baru sampai ke Tarempak.
Dan inilah suasana pagi hari di Kampung Kuala Ujung, Desa Kuala Maras. Cuaca mendung hari ni, gimis-gimis. Pintu penuh. Oh ni hari hujan, cuaca tapi teduh nak. Teduh nak hari ni. Okey kawan-kawan, kita berangkat ke tempat dulu. Wah, Marlin 2 bangkau. Ini kami diam atas dek. Sama Bang Jimmy, Sukma tu. Ni bau laut mana ni? Laut Kuala. Ni masih laut Kuala. Depan sana Pulau Telagak. Berarti kita singgah Pulau Telagak lah. Nanti kita singgah di Pulau Telagak, Desa Telagak, Pasir Panjang. Ini view dari atasnya. Baiklah kawan-kawan, kita hari ni akan pergi ke Terempak. Kita masih di laut Desa Kuala Maras. Di depan sana tu kalau kawan-kawan nampak, itu ada Pulau Desa Telagak. Nanti sebelum kita sampai di Desa Terempak, ataupun sebelum kita sampai di Terempak ataupun pusat Kabupaten Kepulauan Anambas iaitu di Terempak, kita akan singgah di Desa Telagak, Pasir Panjang kawan-kawan. Okey, ikuti terus perjalanan saya hari ni. Ini view-nya. Hari mendung. Ini kita baru sampai di Desa Telagak. Desa Telagak, tepatnya di Telagak Pasir Panjang. Kalau seberang sana tu Telagak kecil. Inilah jam kurang 10 minit, jam 10. Berarti kurang lebih 2 jam dari Kuala ke Desa Telagak. Kita singgah di sini ngantar penumpang. Nanti kita lanjut lagi perjalanan ke Terempak. Ini Desa Telagak. Air laut tu jernih ha. Kita singgah di Desa Telagak hantar penumpang. Inilah Desa Telagak, Pasir Panjang. Ada juga penumpang yang nak turun tu. Siapa nama dia kak? Beribu. Jadi dari Desa Kuala Maras menuju Desa Telagak ni kurang lebih 2 jam. Jadi dari Telagak ke Terempak berapa jam Pak As? Berapa jam dari Telagak ke Terempak? 2 jam tak? 2 jam ke 3 jam. Kurang lebih kan tak? Berarti dari Telagak ke Terempak kurang lebih 2 jam. Jadi perjalanan kita kurang lebih 4 jam dari Desa Kuala Maras menuju ke Terempak. Dari tu
Iya. Ikut ni. Go. Penumpang-penumpang lah pada teler. Oh, Abang Jimmy. Mana bang? Ada. Kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Terempak. Kemungkinan jam 1 baru sampai. Nami? Kemungkinan jam 1 siang baru sampai. Ini jam 10. Journey hai tu. Mana yang dapat lepak dia? Okey kawan, dan akhirnya kita dah sampai di Tarempak, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Ini hampir jam 12.30. Berarti kurang lebih 4 jam lah kita di perjalanan tadi dari Desa Kuala Maras menuju ke Tarempak. Naik mana? Tuh kapal yang kita naik tadi. Naik rumah Kak Ica dulu ke macam mana? Ya. Lepas sampai dapat istirahat lama sikit. Mana kan ada? No. No kan tak ada. Ni kita cari tempat istirahat dulu. Nanti baru kita akan cuba jalan-jalan di Tarempak ini. Kita akan lihat suasana di kota Tarempak, iaitu pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Wah, ni Bandakar, Banando ni. Aja awak macam ni. Ada. Ayo. Apa nama pelabuhan ni tau? Ha? Pelabuhan Sri Lanka. Sri Lanka. Ini kita cari tempat istirahat. Nanti baru kita cuba jalan-jalan menelusuri wilayah Terempak ni. Jadi ini kita di pelabuhan je. Apa nama pelabuhan dia ni? Apa nama pelabuhan dia ni? Pelabuhan Sri Tanjung Raya. Sri Tanjung Raya. Saya tanduk Pelabuhan ni. Itu pelabuhan Tarempak. Pelabuhan. Dah ada nama lain? Tak ada. Oh. Mak Echa kat Tanjung nak ni. Ami?
Makan ikan kat Tanjung lah. Muka lah layuk-layuk semua lah. 4 jam kat laut. Oleng. Apa cerita nak dia main bola hari ni? Ha? Ini kita masuk pasar Terempak. Ni pelabuhan Terempak Tarempa. Kita hari ni ngikut rombongan pemain bola Desa Kuala Maras. Kita numpang hidup dengan Abang Jimmy hari ni. Ini lokasi pasarnya. Nanti kesempatan lain kita akan cuba jalan-jalan menelusuri pasar Terempak. Raya Bini. Sempat tak? Sempat tak? Baiklah kawan-kawan, kita nak cari tempat istirahat dulu. Jadi saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya bagi kawan-kawan yang menontonnya. Dan jika saya ada salah-salah cakap ataupun salah-salah penyampaian dalam pembuatan video ni, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam serumpun Melayu. Nanti kita sambung lagi.